Pada siapa yang tengok video ni mungkin tak faham apa saya bebelkan. Ini tulang ayam. Ini tulang ayam. Macam benda macam ni, see, bila you nak simpan, you nak keep benda ni kan, you potong dia, so dia become leftover. Ni you boleh simpan, pergi simpan sana. So you letak minyak, okay. Lepas tu you tak pakai sarung pun tak apa, gaul. Okay, gaul dia, alright. Lepas tu you boleh campur. Kalau ada benda-benda macam contoh parsley ada, batang-batang dia, jangan buang parsley tu. Itulah stok dia dalam kita masakan, itulah stok dia. Kalau awak tak pernah buat merepua, okay, sekarang kita dah ada combi oven. On kan combi oven, alright? On kan dah? Okay, on kan. Lepas tu letak temperature dia. Okay, letak temperature dia 190. Dia sikit. And timer dia you letak dalam 30 minit. Kalau stop macam tu. Bagi macam ni. Ambil ni, masuk konten. Jadi konten. Dalam kita buat center kitchen, benda-benda macam ni adalah leftover. Leftover ni bukan benda yang busuk. Kau kena simpan. Basuh dia. Dah basuh tadi kan? Kalau kau ada tangkai rosemary sama parsley, mana dia? Kau buang lah. Betul tak? Okay, ambil ni. Masuk. Saya buat satu, you buat satu. Okay. Ambil gaul. Lepas tu masukkan sedikit black pepper. Dah. Flavorkan dia. Ini masukkan black pepper. Masukkan apa nama bay leaf. Alright. Lepas tu kau kena ambil bawang. Ambil bawang dalam 4 biji. Rick, benda ni kan pisau jenis apa? Multi-purpose. Pisau ni saya boleh potong sama, boleh potong kambing. Dia bukan pasal pisau, pasal skill. Tapi pisau tu sebagai alat untuk memudahkan lagi kerja, betul? So kau potong besar-besar. Sebab ayam ni kita kalau nak boil dia, masa yang kita perlukan hanya berapa jam? 4 jam. 4 jam, pandai, betul. 4 jam. Okey, saya potong sini, kau potong belah sana pula Kalau daging 6 jam ke 8 jam. Tulang, Kalau tulang gajah 5 hari. Kau jangan potong sini. Ada nak main ni. Kau tak sangka kan? Kalau tulang ikan paus tak boleh buat. Itu tulang ikan, tak sesuai. Okey, kau masukkan punya ni dah. Ni Aziz, tadi kan tengok, kalau kita salah tadi chop kan, ada benda salah, jangan buang. Masuk sini. Itu adalah duit. Faham? Baik, faham. Mulai esok kalau kau buang benda ni, saya potong gaji ikut sen. Okey. Boleh? Boleh je. Masuk kau punya tomato paste. Jangan potong sini. Pada yang sesiapa yang buka kedai, besok satu hari kau ada center kitchen, tengok video ni, okey? Semoga ia bermanfaat. Mungkin ada yang nak tanya saja, malu nak tanya ke kan? Tak apa. Habiskan je. Habiskan je. Yang itu nanti kau masuk air, kau kocok-kocok, kau masuk dalam sana, okey? Gaul dia. Gaul pakai tu. Ni kayu dia. Aduh. Budak baru nak belajar. Kalau tak ada kayu pakai sendok boleh? Boleh. Gaul gini. Sebab nak sote malas kan? Betul kan? Lepas tu kau boil tulang tu lama-lama buat apa? Lepas tu nak masuk veggie bila? Dia tulang ayam macam, okey. Pada siapa yang tengok video ni mungkin tak faham apa saya bebelkan. Ini tulang ayam. Ini tulang ayam. Lepas tu kita dah bakar dia. Lepas tu kita nak bakar apa, nak masak merepua. Kau malas kan? Guna ni. Masak kapal. Faham tak? Ni. Geram kadang budak ni. Dia kena ajar macam tu baru ingat dia. Nak pukul anak orang. Nak sepak laki orang. Okey dah. Okey, lepas tu apa kena buat? Masuk dalam oven. Yeah. Letak bawah tu satu. Bila dia dah layu nanti, daun lagi. Lepas tu biar lagi. Sekarang kita buat eksperimen. Jalan tutup. Kita buat dalam masa 30 minit. Tengok. 30 minit. Lepas tu bila kita dah tengok, rupanya perlu 1 jam. Jadikan itu SOP. Pandai. Ingat, SOP macam tu lah cara dia. SOP mesti dipersetujui bersama. Bila kau dah tahu benda ni, kau kena bagi tahu semua. Kena tulis. Tampal dekat sini. Faham? Okay, jadi sesiapa datang pun senang kerja. Ada apa soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Senang tak? Senang je. Sebab kau tak tahu je susah.
Okey. Macam itulah proses nak mengajar tim untuk Central Kitchen. Tu saya cakap, kalau kau nak menjadi seorang chef, you ada 5 department yang you kena masuk. Ulang, ada apa department? Ada 5 department. 5 department. Nak department pertama apa? Main kitchen, Main kitchen. Apa tu main kitchen? Macam ni lah. Central Kitchen. Yang kedua, hot kitchen, a la carte hot kitchen. Yang ketiga, butcher, butcher. Yang keempat, pastry, bakery dan pastry. Bakery dan Yang pastry. kelima, cold kitchen. kitchen sejuk, cool kitchen. Cool kitchen. Sekarang bilik tak? Bilik. Masa masuk kau pening kan? Chef Awi cakap masak nombor 50. Kepada sesiapa yang nak jadi chef kat luar sana, dalam korang anak muda yang masih belajar dekat college, yang minat dengan bidang culinary, bila dah keluar belajar, relax. Jangan kejar gaji, kejar pengalaman. 5 department masuk, baru kau tahu. Belum pandai lagi. Tengok siapa guru yang ajar pula. Kalau guru yang ajar macam saya, tak tahulah. Mungkin kau lambat pandai. Besok kalau budak baru masuk, kau jerit dia macam aku jerit kau. Boleh tak? Boleh? Cuba jerit. Selin. Oh cik. Oh cik. Ada tokoh. Chef kena garang. Boleh tak? Ni Biha, panggil Biha. Ya? Okey ya? Mai sini Biha. Mai sini berlakon. Rasa garang kan dia kan? Macam tak garang. Macam kan? Dia berlakon. Memang tak garang. Okey. Dia bukan garang, dia kena tegas. Dalam kitchen, macam ni budak kitchen. Dia memang kau tengok pakaian putih, seluar hitam dah macam jururawat dah. Dia bahagian dessert, tapi dia pandai. Tiap hari dia pergi tengok macam mana nak buat tu, nak buat ni kan. Pandai dia. Saya doakan korang semua berjaya. Amin. Central Kitchen ni kita dah banner, tengok nanti kita dah siap 100%, kita setting elok, kita buat production, kita jual steak, kita jual ayam perap, kita jual kambing perap, kita jual cookies, kan, kita jual macam-macam lah production kita keluar. Tahun depan outlet baru buka, ini menjadi tempat untuk kita buat production. Nampak tak sekarang? Nampak. Kau kena sabar sikit lah. Biha, tagline satu kebetulan. Ingat always, ingat fresh. Zaz. Okay, Zaz.